Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali sekarang ni pukul 3.59 pagi. Baru bergerak. Subuh tadi 3.18. Dari rumah tadi 3.55. Pagi ni pagi Jumaat. Nak pergi kayu basikal lah. So InsyaAllah semoga dipermudahkan. Jumpa nanti. Sini masih gelap lagi. Waktu sekarang dah pukul 4.17 pagi. Okey, sedikit pencerahan. Nanti orang tertanya-tanya. Ni di bumi Qatar. Saya bekerja di Doha dah berbelasan tahun lah. So duduk memang dia tinggal di Qatar lah. Bila bercuti je baru balik Malaysia. So dalam setahun tu mungkin boleh kata campur-campur dalam setahun tu 2 bulan je di Malaysia. Selain tu memang di Qatar lah. Sebab bekerja di Qatar ni. So sini pagi subuh dia 3 pagi, 3.18. Jadi kalau nak buat aktiviti tu kena awal pagi lah. Sebab dia bila terbit matahari pukul hari ni pukul 4.46 pagi. Jadi bila siang tu cuaca panas lah. Ni sekarang ni bulan 5 ni, 20 berapa hari bulan ni, 23. Jadi panas lah. Pukul 7 pagi, 8 pagi tu dah temperature dah naik. Jadi untuk mengelakkan panas tu kita bergerak pagi lah. Kalau kata pagi tu ngantuk, kita petang tidur lah. Balas balik lah. Okey, ni dah nak sampai dah. 4.20 sekarang ni. So ini rutin kita lah weekend. Bila ada masa kan, dengan kawan-kawan. Okey, nanti kita jumpa. Dah 4.30 ni pagi. Dia orang semua tengah siap-siap lah. Oh, sudah siap lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Pak Rizal. Masya-Allah, Pak. Aduh, basah, Pak. Basah, Pak. Aduh. Masya-Allah, Kang Adoy. Mabruk, Pak. Pinarello. Belum aja lagu Arham. Belum kan? Wah, keterlaluan kan? Belum kan? Khabar? Apa? Lama tak, Mak? Wah, ni ikut. Oh. Akhirnya berhasil bujuk bagus. Assalamualaikum, Pak. Salam. Khabar? Wih, ramai hari ni. Okay, ini tempat permulaan dia. Ni nama track ni OCT, Olympic Cycling Track. So panjang track ni, boleh tengok sini, longest continuous cycle path. Panjang dia hampir 33 km. Pergi saja Jadi bila balik itu jadi 66 lah. So ni the longest continuous cycle path di Qatar ni. So ramai orang suka kayu sebab dia lebar. Lebar dia
7 meter. Dari kiri ke kanan ni 7 meter. Jadi track kita boleh lalu untuk pergi 3,5 meter, yang balik 3,5 meter lah. Macam itu. Okey. Ada info nanti apa-apa kita Roger lagi. Okey, ni basikal saya, Canyon. Tahun tak silap 2022, lepas Covid tu, baru dapat lah. Masa order tu lama juga, dekat setahun sebab Covid tu, jadi delay lah. So ni Canyon ni, model dia Aerod CF SLX. Ringan, berat dia 7 point berapa itu hari 7.4 berat dia. Okey, ni complete lah. Dia tak ada buat apa modification apa, semua original. Seat original, handlebar original. Ramai orang nak tahulah harga dia. Okey, ni cerita pasal Canyon ni. Canyon ni buatan Jerman. Dia kita beli dekat factory dia. Canyon ni factory dia, maknanya dia tak ada kedai di luar negara lain-lain semua, apa negeri lain tak ada jual Canyon ni. Kita kena beli direct kepada factory dia. Yang bagus dia tak ada third party. Tu bagus dia. Jadi harga dia harga kilang lah orang kata. Tu yang bagus tu. Tu yang saya suka. Ini Ultegra Di2 disc brake lah. Okey. Harga dia boleh check canyon.com tu. Boleh tahu harga. Kalau roughly saya ingat 6,500 US dollar lah, 6,500. Tapi bila dah beli apa ni botol dengan apa ni meter ni, so dekat-dekat hampir dekat 7,000 jugalah dolar. Itu saja. Dia orang belum start lagi. Itu dia. Kita hari ini dengan grup Indonesia 13 orang, Malaysia dalam 10 orang gitulah. Okey. Pak, jalan-jalan. Okey. Ya, ini Pak Rizal kita. Masya Allah. Berapa tahun sudah kayu? Apa Pak? Semenjak Covid Pak. Semenjak Covid Karena udah gitu, tapi addiction jadi masalah. Setelah itu tak pernah. Hebat. Ada berapa basikal sekarang? Saya ada 3. 3 lah. 3 track, Cannondale sama apa tuh satu lagi itu Look Pak. Look. Tapi dia punya geometri sama. Jadi at the end of the day, dia mau aero apa tuh, kalau geometri sama oke lah Pak. Dari 3 tu mana jenama yang paling bagus? Enak ini Pak, karena ini paling ringan Pak. Track Paling ringan. Tapi kalau untuk all, saya lebih senang Cannondale Pak. Okey. Ini kadang-kadang kalau kena angin kan mungkin. Ya. Ringan Pak. Okey. Ya Pak. Masya Allah. Kabar apa Pak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supan. 20 watt lagi ya ini. Watt. Jom. Okey, grup ramai ni hari ni. Okey, kemarin sempat jatuh dia. Di ujung sana. Assalamualaikum Haji. Lama tak jumpa. Apa khabar? Hari ni 40 atau 66? Hari ni 40.
Pablo je kot. Pablo Okey okey. Iyalah. Ya, awal-awal dah laju lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Awal-awal dah bawa 37 dah ni. Laju betul lah yang dia orang ni. Speed 35. Dia ni laju lah.
Laju. Ha. 40 kilo sudah cukup. Kayaknya bendung tapi panas juga ya. Kerasa panas kalau diem. Kalau saya ikut 66 ni, main tinggal belakang. Tu tak nak ikut. Panas. Tak ada. Saya tak lari. Lutut sakit ni.
Lari lah. Patah balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perak ni. Dari Perak ke? Geng kita ni. Ha? Oh, baju. Ingat dari Perak. Saya dari Kuala Kangsar ni. Ni daripada Ipoh. Berkabus kat depan ni. Pengayuh tetap. Ni dia. Once a week. Ui, kabus. Luar biasa ni, kabus. Ui, sejuk. Bila masuk kabus dia sejuk. Ni jarang berlaku ni. Kabus musim panas. Alhamdulillah. Nama siapa? Nama? Nama Fatah. Fatah? Oh, ni yang Fatah Amin ni. Baru jumpa. Tu semua orang nak tahu rupa handsome. Ui, kabus. Luar biasa. Luar biasa kabus. Cuaca tiba-tiba sejuk. Dah macam Europe. Patah balik je. Patah balik. Jom. Masih kabus lagi. Cuaca sejuk. Alhamdulillah. Masih kabus. Alhamdulillah.
Bila kabus ni mana tak ada angin lah. Angin kosong. BP drop lah 96 ni BP. Pelik lah. Oh, kabus tebal lagi. Speed 29 ya. Tapi yang pelik je heart rate 70 je heart rate. Speed 30. Heart rate 69. 70 sekarang. Pelik. Nak kata push sangat je tidaklah sederhana lah. Okay, dah jalan 35 km. So lagi 5 km lagi dari sini. Okay. Stadium. Apa mana lagi? Yang lagi ke depan. Naim. Ada belakang. Aduh. Alhamdulillah. 5 kilo lagi. 5 kilo. Boleh ya? Bau ke apa? Bau. Kaki tak ada hal boleh. Kaki pun problem lah. Kaki pun? Banyak problem. Nanti relax je ni. Ada okey. Baru nak start balik. Alhamdulillah. Dari ni atas ni. Berlari. Dah 5 kilo dia patah balik lah tu. Ada ni kawan kita kat belakang. Alhamdulillah. Brief sikit. Apa cerita pagi ni? Pagi ni cuaca best. All the way ke Lucelle semua fogging, sejuk. Ni kita nak mala ke kata universiti ni ada headwind sikit, lepas tu dah start panas. Okey. Salam Jumaat. Relax tu. Pemandangan stadium. Itu alasan lah. Teruk betul tinggal patah. Sian patah. Kalau dia tak nak ride lepas ni memang salah you Akas. Ada pula. Dia tinggal macam tu kan? Tak, kita tak tinggal ni. Kita tunggu. Masalahnya fogging. I takut. Tak apa, dia boleh terima tu. Jom. Boleh? Ya, bagilah dia sampai dulu. Bagilah patah sampai dulu siap patah. Berapa speed nak buat ni 5 km ni? Kita anggarkan dalam 25. 25 okey lah. Bawah. Okey, 25 okey lah. Kita maintain 25 lah. Okey, cap depan. Santai-santai. 5 kilo je pun. Nak balik 25 ke bawah. Yalah, sebab kita nak ni apa menyantuni. Okey. Boleh lah. Jom. Bismillah. Boleh tak? Tak apa. Oh, laki lalu tak good morning pun. Puan, how are you? Good morning. What's your name?
Okey, 25 speed katanya. Oh, aero ni. Janji 25. Ni dah 30 ni. Okay, last tango. Becut. Becut dah. Woo! Becut. 35, 36, 37, 38. Slow down, slow down. Okey, itu saja 35 speed. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai 40 km. Daripada Doha, Qatar. Sign out. Alhamdulillah.
Okey, kita pause sini. Average. Seronok tengok. Okey, average 29.7. Ride 1 jam 17 minit. Maximum speed 45. Okey. Kita tengokkan cadence 74. Maximum 101. Okey. Heart rate 121 Jangan jealous. Heart rate average 121. Maximum 159. Bukan power. Dah berumur. Dah berumur tapi heart rate zone merah. Maksimum dah tu. Temperature 26. Paling tinggi 32 temperature. Okey. Pause kita rehat tadi 10 minit. Itu saja. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Indonesia kan? Okey, mau tanya pasal basikal. Sekarang ni racing bike semua, road bike semua carbon kan? Carbon bike lah. Dia punya apa ni, carbon fiber. Oh ya, carbon fiber. Okey, jadi carbon fiber ada expiry date tak? Ataupun lifespan dia? Tak tahu saya kalau dia ada expiry. Selama masih belum patah atau belum ini, pakai terus. Tapi boleh tahan berapa tahun? Agak-agak. Tergantung pemakaian ya menurut saya. Kalau pemakai biasa ya bisa tahan cukup lama juga. Cukup lama. Boleh lebih 10 tahun tak? Atau ya, 20 tahun? Bisa. 10 tahun mungkin ya, 10 tahun. Boleh ya. Sebab yang saya tahu carbon fiber ni dia ada apa, expiry date lah, maknanya. Expiry date-nya. Ya. Betul tak ni apa? Riza. Betul tak ada expiry date tak carbon? Tak sure. Okey kak. Tapi ada yang apa dia pakai lifetime warranty gitu. Lifetime? Ya, lifetime warranty ada. Oh, ada. Yang itu kayak S-Work itu dia pakai lifetime warranty. Tapi macam Canyon dia selama dia tidak accident ya. 8 tahun tak silap. 8 tahun. Dia punya warranty lah. Warranty 8 tahun. Okey. Kalau kata belasan tahun 20 tu saya takut tak sampai. 20 dia jadi crack. Kalau macam aluminium, titanium dengan besi still dia forever lah. Forever. Tapi carbon ni dia ada carbon, limitation. Okey, terima kasih Pak. Pak Tony ya. Pak Doni ya. Doni, okey. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Aduh. Cap. Mari Pak. Aduh, selalunya sponsor. Terima kasih. Dia sedekah Jumat dia. Ya, sedekah Jumat. Murah rezeki. Insya-Allah. Jangan Pak. Mari sini. Kita perlebar negaranya. Ya. Okey. Minum. Alhamdulillah. YouTuber ada. Ada Pak. Ini sudah lama. Ya, makan. Bismillah. Cap, berapa tahun dah sudah? Saya berapa tahun di sini? Di sini? 19 years ah? Oh. Dari 2006. Oh, okay. Saya 2009. 2009 ya? Yalah. Jadi dia di batik baru anaknya? Sudah 7 tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun. Sudah kapten? Dia hampir mau ini. Kenapa tak kesini? Dia kan banyak orang-orang sini Malaysia. Betul. Dia kata dia nak tunggu kapten dulu. Oh iya. Karena kalau jadi kapten di sini agak susah. Kalau aku jadi kapten sini agak susah, complicated. Betul. Masa datang dulu sudah kapten? Enggak, belum co-pilot. Oh, lama, berapa tahun? Co-pilot 8 tahun. 8 tahun. 8 tu okey lah, reasonable lah. Iya. Tapi sudah di Garuda sudah ada pengalaman 10 years. Kan di Garuda 10 years. Oh, mana 18 tahun. Jadi 18 tahun kepala. Oh, lama. Iya, tapi ya sudahlah. Sekarang sudah enjoy. Alhamdulillah. Ini Pak, kelas Pak.
Alhamdulillah. Rezeki. Pak, Terima kasih. Tak apa. dia Pak. Tak apa. Terima kasih. Ya. Ya. Murah rezeki. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cuba lagi Pak ya. Cap juga Ya. Kenyangan ini juga Tukang ini. Ya. Mudi. Juru mudi. Balik. Tolong buang. Boleh bangun. Boleh. Okey. Boleh. Jumpa lagi. Ya, makasih banyak, Pak. Terima kasih. Jom. Terima kasih ya.